Panas. Menangkap. Masuk ni dah 4 kali tau aku repeat dekat sini. Dekat Kota Tinggi, Tanjung Sedili Besar. Kat mana lagi? Dekat Raja Kari Siam. Jom ikut aku. Power tak power, jom. Kalau datang Kota Tinggi Johor, mesti mau singgah sini. Makan sambil tengok vibe nelayan, menangkap. Raja Kari Siam ni memang padu dengan dia punya, ni, orang cakap apa? Kepala kari ikan dia ni. Dari dulu lagi. Hari ni kita nak try apa tau? Kita nak try ni, yang depan ni, asam pedas kepala ikan merah pula. Ni aku baru try ni. Dah 4 kali datang sini ni baru try. Siakap 6 prik pau. Pekat weh kuah dia ni, kita try. Ikan bakar dia ada 2 jenis kat aku. Kita ada ikan bakar siakap dan juga ikan bakar cejaru. Yang penting sambal dia tu. Tak pernah aku jumpa ikan bakar sambal banyak macam ni. Roti canai sarang ikan, isi ikan ni. Lain daripada lain tau. Celup-celup tepung. Sotong. Kita try. Udang bertemik. Ini dari dulu lagi. Ada keripap pula. Keripap daging dan keripap ikan. Yang merah ni, tanda merah ni ikan. 12 jenis makanan, 3 jenis air. Kau tengok Kari dekat sini aku dah repeat 4 kali tau. Sekali dia datang dengan asam pedas lah. Ikan bakar sambal dia buat jiwa kau terbakar. Kau tengok je lah sambal dia tu melempah. Asyik 3 rasa je, kita try lah 6 prik pau siakap. Sarang burung isi ikan dia ni memang kena lah makan tepi muara macam ni. Penggemar seafood kena datang kat sini. Macam-macam seafood ada. Kau nak celup tepung, sotong dia ni paling ngam sekali. Bang, dekat sini menu santai-santai pun ada. Tak nak makan berat-berat, kau boleh makannya yang ringan-ringan macam ni. Mana maunya, mesti nak kena yang lain macam kan. Raja Kari Siam dekat Tanjung Sedili Besar, Kota Tinggi Johor ni memang dia jadi pot untuk family datang makan. Sekarang juga kau masukkan list kalau nak makan best-best kat tepi muara. Raja Kari Siam, menangkap.